Tun telah pun melalui pelbagai fasa dalam negara kita, daripada sebelum merdeka sampai sekarang. So daripada pandangan Tun, apakah perubahan ketara yang Tun nampak tentang perpaduan bangsa Melayu? Ya, perpaduan sepatutnya berlaku. Dulu apabila kaum asing datang ke Malaysia, mereka diserap dan mereka putus segala hubungan mereka dengan negara asal mereka. Tetapi kemudian datang satu lagi kumpulan migran ini, tapi mereka mengekalkan hubungan mereka dengan negara asal mereka. Bahkan mereka tidak terima budaya dan bahasa tempatan. Jadi oleh kerana itu agak sukar untuk kita menyatu padukan penduduk di Malaysia. Selalunya ada kaum-kaum berasingan. Bahkan mereka menubuh parti politik mereka sendiri. Jadi tak ada daripada segi nasional, mereka tidak putuskan hubungan dengan negara asal mereka. Bahkan mereka mengekalkan hubungan mereka. Sebab itu di Malaysia agak sukar bagi kita menyatu padukan penduduk. Sepanjang pengalaman Tun, apakah detik yang paling mencabar dalam sejarah negara untuk menyatu padukan bangsa Melayu? Yang mencabar ialah ada ekstremis kaum di antara kaum pendatang. Mereka ini berkeras-keras untuk mengekalkan identiti mereka sebagai orang daripada negara lain, bukan daripada Malaysia. Ini yang menimbul masalah kerana mereka tuntut supaya bahasa mereka dikekalkan, sekolah mereka dikekalkan, budaya mereka dikekalkan, bahkan politik mereka pun berasingan daripada politik negara kita. Okey Tun, hari ini ramai yang kata perpecahan antara orang bangsa Melayu wujud kerana banyak parti politik yang berasingan, even though parti politik Melayu. So apakah pandangan Tun tentang isu ini? Ya, orang Melayu memang sejak dulu lagi berpecah. Iaitu orang Melayu yang tinggal di Semenanjung ini, mereka bukan menjadi satu bangsa. Sebaliknya mereka menjadi rakyat negeri masing-masing, rakyat raja masing-masing. Jadi mereka tidak bersatu sebagai orang Melayu. Tetapi apabila pihak British mencadang untuk menubuh Melayu Union, menjadi ancaman kepada semua negeri-negeri Melayu supaya negeri Melayu ini jadi jajahan British, pada masa itu barulah rakyat negeri-negeri Melayu ini bersatu dan mereka bersatu menentang Melayu Union. Pada masa itu mereka bersatu dan dapat menubuhkan sebuah parti politik. Dan semua orang tak kira daripada mana negeri berada dalam parti politik itu. Dan parti politik itu menjadi satu parti yang kuat, yang berjaya bukan saja menangkis cadangan British untuk buat Malayan Union, tetapi mencapai kemerdekaan dan mentadbir negara selama 60 tahun lebih. Jadi pada masa itu mereka bersatu. Tapi oleh kerana penyelewengan yang dilakukan oleh seorang pemimpin Parti Melayu ini, Parti UMNO, ramai orang UMNO yang menarik diri, tidak lagi sokong UMNO. Mereka yang keluar daripada UMNO menubuh beberapa parti politik, yang mana ini bermakna orang Melayu berpecah kepada parti-parti politik yang bukan satu parti tapi 4-5 parti. Inilah yang menyebabkan orang Melayu berpecah, kerana mereka menubuh banyak parti politik dan kesetiaan mereka ialah kepada parti, bukan kepada bangsa, negara ataupun agama, yang menjadi tujuan asal perpaduan Melayu dalam UMNO. Pada pandangan Tun, generasi muda Melayu sekarang, adakah mereka mempunyai semangat seperti generasi sebelumnya, semangat nasionalisme? Mereka tidaklah seperti golongan tua, terutama golongan yang telah dahulu berada dalam Malaysia yang dijajah oleh British, oleh Jepun, oleh Siam. Jadi orang tua dahulu dapat membanding
antara negara yang dijajah dengan negara yang merdeka. Sebaliknya, generasi muda dilahir setelah kita merdeka, dan bagi mereka tak ada peluang untuk membuat bandingan tentang baik buruknya negara berbanding dengan keadaan dijajah oleh kuasa asing. Oleh kerana itu, mereka anggap bahawa memanglah negara merdeka dan taklah perlu banyak semangat untuk mengekalkan kemerdekaan ini. Dia akan ada begitu saja sampai bila-bila. Okay, menurut Tun, bagaimana atau apakah sifat seorang pemimpin pada masa ini yang boleh menyatukan bangsa Melayu, khususnya pada zaman sekarang, zaman globalisasi, zaman sosial media dan sebagainya? Ya, seorang pemimpin negara mestilah utamakan perjuangan negara, perjuangan bangsa penduduk negara ini. Tetapi kalau mereka tumpu kepada menggunakan kuasa mereka untuk memperkayakan diri mereka, ataupun mereka melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, maka dengan itu pemimpin itu tidak akan dapat sokongan lama. Sebab itu sekarang ini kita dapati pemimpin yang utamakan perjuangan bangsa, negara dan agama sudah hampir tidak ada. Tidak ada yang berkuasa. Yang tak berkuasa mungkin ada, tapi yang berkuasa tidak ada. Bahkan mereka ini hanya asyik untuk jadi pemimpin saja, jadi Perdana Menteri umpamanya, dan bukan untuk menggunakan kuasa Perdana Menteri untuk kebaikan negara. Kalau Tun diberi peluang untuk melaksanakan satu langkah yang khas untuk menyatu padukan orang Melayu, bangsa Melayu pada masa sekarang, apakah Tun akan lakukan sekarang? Bila kita capai kemerdekaan, satu usaha diadakan supaya bahasa kebangsaan ini menjadi bahasa ibunda kepada semua rakyat Malaysia. Dan kita cuba dengan adanya satu bahasa, maka itu akan mendekatkan kita sesama kita. Tetapi usaha itu sudah berkurangan, bahkan tak ada pun satu usaha khusus untuk mengembangkan kegunaan bahasa kebangsaan. Dan dengan sebab itu kita berpisah mengikut bangsa, mengikut bahasa, dan ini yang menjadi halangan kepada perpaduan rakyat Malaysia. Sejauh manakah kekuatan ekonomi boleh menjadi satu faktor untuk perpaduan antara bangsa Melayu? Kekuatan ekonomi boleh jadi satu faktor yang boleh menyatu padukan rakyat kalau agihan kekayaan ekonomi itu adalah secara yang adil mengikut jumlah kaum yang ada. Tetapi kita dapati ekonomi dikuasai oleh satu kaum saja. Yang kaum satu lagi agak miskin dan tidak dapat nikmat daripada perkembangan pertumbuhan ekonomi negara. Sebab itu ekonomi tidak berjaya untuk menyatupadukan rakyat. Sebaliknya ekonomi memisahkan rakyat kerana ada rakyat yang ada kaum yang miskin. Dalam dunia yang penuh saingan pada masa kini, bagaimanakah caranya Tun rasa bangsa Melayu boleh bangkit dalam bidang pendidikan, ekonomi dan teknologi pada masa sekarang? Bidang pendidikan, kita dapati bahawa tumpuan sekarang masih lagi tumpuan yang lama, iaitu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang kerap kali tidak ada kaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh penuntut apabila mereka sudah dewasa. Jadi pendidikan perlu disemak semula supaya lebih sesuai dengan perubahan keadaan alam sekeliling. Berkenaan dengan ekonomi pula, satu usaha yang dibuat dulu ialah melalui dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ini memperkenalkan usaha untuk membantu yang kurang berjaya dalam bidang ekonomi supaya mereka juga akan dapat kekayaan daripada negara kita ini sama seperti kaum yang lebih maju. Jadi itu juga patut diusahakan supaya ada satu active action untuk tolong puak yang ketinggalan. Teknologi moden canggih dan kita boleh kuasai teknologi moden.
Dan ini bertanggungjawab kepada pendidikan yang diberi oleh pihak kerajaan supaya tumpuan diberi kepada penguasaan ilmu teknologi moden. Apakah pesanan paling penting Tun kepada bangsa Melayu yang berbeza ideologi atau parti politik agar mereka bersatu padu? Mereka perlu ketepikan kesetiaan mereka kepada parti. Sebaliknya, mereka perlu setia kepada masalah kaum bangsa mereka. Bergerak sebagai satu gerakan yang tidak berpecah. Mereka mengadakan satu gerakan yang mana semua pihak, parti ataupun kaum ataupun negeri semuanya berada dalam satu gerakan untuk menumpu kepada mencari jalan supaya masalah-masalah kaum mereka, orang Melayu, dapat diatasi. Looking back on Tun punya leadership sampai sekarang, bagaimana Tun ingin dikenang khususnya dalam konteks perpaduan bangsa Melayu? Saya tidak beri perhatian kepada kenangan terhadap diri saya. Bagi saya itu tak penting. Yang penting ialah orang Melayu sedar bahawa kedudukan mereka adalah lemah dan mereka patut berusaha untuk mengatasi kelemahan mereka. Khususnya mereka patut ketepikan perpecahan mereka dan utamakan perpaduan. Kerajaan tidak ambil peduli pandangan rakyat. Tun, saya sendiri ada soalan personal lah. Baru-baru ni kan kita nampak rusuhan macam dekat Indonesia, Nepal kan. Tun rasa benda tu boleh tak jadi dekat negara kita kalau kita tak ambil pengajaran lah daripada peristiwa tersebut? Ya, di negara kita ini cara Indonesia tu jarang digunakan. Demonstrasi oleh rakyat jarang diadakan di Malaysia. Kalau diadakan pun dia tidaklah ganas dan kesan daripadanya agak kurang berbanding dengan kesan di Indonesia ataupun negara-negara lain. Sebab itu saya tak fikir gerakan rakyat menentang kerajaan akan menghasilkan pertukaran kerajaan. Kerajaan tidak ambil peduli pandangan rakyat. Kerajaan akan terus seolah-olah mereka masih lagi berkuasa kerana mereka telah dapat jumlah kursi yang lebih dalam Dewan Rakyat.